Okay, Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni hari kedua aku berada dekat Istanbul untuk tahun 2025. Okay, pagi ni aku bercadang untuk bawa aku orang pergi tengok macam pasar ikan lah pasar ikan dekat kawasan Karaköy. Karaköy ni dia actually terletak dekat tepi laut, tepi kita panggil apa? Selat Bosphorus. So pagi ni aku ingat nak bawa korang pergi sana lah. Tapi sebelum tu aku nak bawa korang untuk tengok Galata Tower. Aku punya Airbnb ni memang dekat dengan Galata Tower. So jom kita pergi sana dulu. Sekarang baru pukul tu 9.11 pagi. Seperti mana yang korang tahu, dekat Istanbul ni memang banyak kucing-kucing liar yang comel-comel dekat tepi-tepi jalan ni. Semuanya gemuk-gemuk belaka sebab orang Istanbul memang jaga kucing-kucing ni. Diorang siap ada buatkan shelter, ada siapkan apa tempat makan diorang bagi kibbles kan. Ni ada seekor ni. Comel kan? Miau. Banyak. Dekat sekitar Istanbul ni memang banyak. Tu pun ada lagi seekor. Hi, hello. Hello. Muka ngantuk-ngantuk je. Aku tengok pagi ni ramai orang keluar pergi kerja. Ramai orang bersiap-siap juga. Tu ada kedai buah. Kedai buah, cantik kedai buah dia. Tengok tu, ada rumah kucing. Kan? Kecil, comel je. Sini ada kita panggil macam famous wall juga. Ramai ber-Instagram kat sini. Cantik-cantik kan? Tu ada lagi rumah kucing. Rumah kucing. Sini ada graffiti. Okey, dekat kawasan sini banyak gift shop. Kedai-kedai souvenir. Tapi korang kena pandai pilih lah. Macam dekat mana-mana negara sekalipun, kalau ada tourist attraction kan, dia punya kedai-kedai ni ada yang jual yang mahal, ada jual yang murah-murah kan. Tapi standard lah, kalau dekat kawasan main attraction mesti diorang akan markup harga gila-gilanya. So korang pilih lah elok-elok Okay, itulah dia Galata Tower. Kita datang awal kan, pagi-pagi kosong, tak ada orang. Area sini kalau malam-malam penuh orang babe. Sampai nak jalan pun susah. Ke sini pergi Istiqlal Road dengan Taksim Square. Inilah dia Galata Tower yang nampak daripada Airbnb aku. Letih juga jalan. Berapa minit tadi? Lebih kurang dalam 15 minit jalan kaki daripada Airbnb aku. Okey, jom sekarang aku bawa korang pergi tengok ikan dekat pasar. Jom. Nanti kita try lepak lagi sekali lah dekat ada kafe-kafe berdekatan dengan Galata Tower tu. Dia belah malam ataupun petang sikit dia cantik lah Tuan, korang tengok kucing dia orang gemuk-gemuk babe. Ada kedai souvenir. Souvenir best-best. Tuan, kucing gemuk. Yo. Hello. Hello, hi. Dia nampak jinak kan. Tu. Itu pun ada gemuk ni. Gemuk babe.
Hello, hi. Comel ni. Hello. Pandang apa tu? Ada kawan ni kat sana. Tu dia nampak lagi seekor. Bye. Comel-comel babe, kucing-kucing kat sini. Oi, nasib baiklah aku puasa. Kalau tak puasa, tu. Nampak kebab ni. Dah lama aku beli. Sedapnya kebab ni. Wah. Sabar. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan kalau tak puasa ni dah bungkus lah. Okey, kita dah sampai kat kawasan Karakoy. Jalan berapa minit tadi daripada Galata Tower sampai ke Karakoy. Dia dekat tepi jambatan. Ada jual-jual ikan lah. Kalau ada lagi lah. Dulu aku pergi ada. Sekarang tak pasti ada lagi. Hopefully ada lagi lah. Okey geng, aku dah sampai dekat area Karakoy. Aku ikut ada lalu bawah jambatan tu, dapat ke orang kata nak seberang ke bahagian Karakoy ni lah. Dan korang tak boleh nak lintas terus macam jaywalk dekat tepi jalan tu sebab diorang bubuh penghalang. Siapa-siapa yang nak pergi ke kawasan Asian Side daripada Karakoy ni, korang boleh ambil boat yang ada dekat kita panggil apa? Dia punya jetty ni lah jetty kat depan ni. Bukan boat, dia punya macam ferry lah. Boleh ambil kat depan ni. Jom kita tengok dia punya pasar. Hopefully ada lagi pasar dia ni. Oh guys, inilah ferry yang aku cakap tadi. Ferry yang boleh menghubungkan korang dengan kawasan Asian Side, Karakoy ataupun Uskudar. Korang boleh naik. Aku tak ingat berapa dia punya tiket dia. Dan kat depan aku ni Galata Bridge. Ini Galata Bridge, dan dekat seberang sana is Eminonu. Dia terminal ferry juga, sama macam Karakoy ni. So jom kita cari pasar ikan. Ni Tarihi Karakoy Balik Cilar Charsisi. Ni ada ikan. Macam-macam jenis ikan ni. Ini dia tengah susun lah ni yang dah siap susun. Ini ada salmon. Fresh weh. Tu tak silap aku tu ikan sebelah kot. Kan? Ikan sebelah. Sotong. Udang. Macam-macam jenis ikan ada. Kita tengok belah sana pula. Sini ada jual sayur-sayur. Allah'ım pompaya bile bak diyor zamana. Gitti köpük yok. Gitti. Akşam onlara köpük yok. Çöplerinde köpük alıyor zaman. Çöplerinde köpük yok. Kim bilir ne makineler denemiş onu. Ne diyorsun ya? Vallahi denemiştir. Tu oyster pun ada. Poşetleri getirme. Poşetleri getirme poşetleri. Orada var ya temin orada. Dia macam ikan kembung Yani yapmak istediğinde pompaya bak diyor usta. Yapamam. Adam diyor koruması bir tane. Aku kalau korang tanya aku ikan, aku kenal beberapa jenis ikan je. Tak kenal terlalu banyak jenis ikan. Mana yang aku selalu makan itulah yang aku kenal. Adam diyor vallahi diyor ben dayanamadım diyor. İnsan değil diyor. Aku tak sure, mungkin aku datang lambat. Dia kalau dah penuh ikan tu mungkin belah pagi lagi kot. Okey, yang itulah tadi dia punya pasar ikan. Siapa-siapa yang mungkin bawa family duduk Airbnb kan, nak makan seafood, mungkin korang boleh terjah ke pasar ikan yang ada kat sini. Daripada segi harga dia aku tak berani nak tanya. Sebab
Tadi nampak muka macam masing-masing ketat je kan. Takut pula aku nak tanya. Aku berminat dengan dia punya ikan salmon tadi tu. Dan lagi satu aku berminat dengan dia punya udang tu. Mungkin nanti aku nak masak lah. Mungkin alio seafood ke kan. Beli seafood, beli udang, beli dia punya sotong tu, masak dekat Airbnb tu. Best juga kan. Okey, untuk aktiviti hari ni aku mungkin akan buka puasa. Aku bawa wife aku pergi buka puasa dekat kawasan Sultan Ahmed ataupun Hagia Sophia. Dekat bahagian depan Masjid Hagia Sophia dan juga Sultan Ahmad tu ada taman. So ramai orang ambil peluang untuk buka puasa dekat area situ. So mungkin aku nak ambil film untuk buka puasa dekat situ lah. Dan untuk makanan tu aku tak sure nak bungkus makanan apa semua. Nanti korang tengok je lah. Okey geng, sekarang ni aku dah sampai dekat kawasan Spice Bazaar lah. Tadi aku ambil dia panggil apa, dia punya train tu kan, dekat berdekatan dengan aku punya Airbnb tu. Lepas tu kita orang turun dekat kawasan Sirkeci. Dan ikut plan asalnya aku dengan wife kita orang nak pergi berbuka dekat depan Masjid Sultan Ahmad ataupun depan Hagia Sophia tu. Dia ada taman tu kan, macam aku cakapkan tadi. Tapi aku rasa macam awal lagi, mungkin kita orang nak pusing-pusing dulu dekat area Spice Bazaar ni. Lepas tu kita orang cari makanan apa yang sesuai untuk dibungkuskan. Lepas tu kita orang straight pergi ke tempat untuk buka puasa tu. Aku dapat tahu yang dekat Istanbul ni dia orang beraya sehari awal daripada dekat Malaysia. Sedapnya bau. Bau dekat dalam ni memang bau rempah ratus. Wangi betul. Apa peniaga-peniaga dekat sini dah start cakap Chinese dengan aku dah. Aku nak reply pun tak tahu apa. Anne. Hadi gel bakalım. Arabayı onlara veriyoruz, biz gidiyoruz. Ini kita pernah makan sini. Pizza dia cakebab. Kita pernah makan kat sini geng, tahun 2019. Kau ingat lagi tak? So sekarang ni kita nak menuju ke Masjid Sultan Ahmad, tempat untuk berbuka tu. Tapi along the way ni nanti kita cari makanan apa yang boleh kita bungkuskan. Okey, aku dengan wife kita berhenti kejap dekat macam satu park ni. Memang banyak bunga-bunga yang cantik. Awal-awal tadi ada tulips color merah dan juga color pink. Dan weather hari ni memang sangat nice lah. Dia sejuk yang cukup-cukup. Tak perlu nak pakai jaket tebal-tebal sangat. Dia lebih kurang macam semalam juga.
Okey geng, kita sampai sekali lagi dekat ni depan Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia ni dia dah start convert jadi masjid macam ni, tak silap aku tahun 2020. Dan masa aku datang sini tahun 2019 masih lagi dalam bentuk macam museum lah. Ni ada padang ni kan. Padang ni lah nanti orang akan penuh berbuka puasa dekat sini. Okay. So setakat ni depan Hagia Sophia ni kosong lagi, banyak kosong. Sekarang baru pukul 5.30. Awal lagi. Kejap lagi pukul 6 dah penuh kan. Sekejap kita orang nak cari pot yang sesuai. Lepas tu mungkin kita orang cari makanan dulu, barulah kita orang duduk dekat spot-spot yang cun ni. Okey, aku dah drop wife aku dekat specific location sementara tunggu waktu buka. Dan aku nak pergi cari juadah-juadah yang sesuai lah untuk kita makan. Mungkin kebab ke ataupun burger ke ataupun apa-apalah yang senang Jom. Kalau korang tengok ni, ini Masjid Hagia Sophia. Sana Masjid Sultan Ahmad. Dia bertentangan macam tu je kan. Dia punya langit ni cantik kan. Tangkaplah gambar macam mana pun, langit cantik, memang gambar jadi cun lah. Okey geng, kita jumpa orang Malaysia ni. Abang ni dulu ada aku review kan satu kedai asam pedas dekat Dengkil bang Kat Dengkil. inilah ownernya. Inilah ownernya. Kita jumpa lagi sekali dekat sini. Dia kata dah beli juadah berbuka untuk family. Terbaik. Dah ada dah. Mantap. Abang beli apa tu? Nasi ayam tu Ayam ama masaya o sipariş olduğunu unuttuk. Oh. Yani öbür masaya kilitledim. Sen orayı karıştırdın. Oh, dia sama Ortalığı karıştırıyor. Bilmiyorsun. aku pun nak order yang ni jugalah. Senang makan lah. Bunları vereceğim. Ne zaman vereceğim ben? Baiklah. Okey. Kedai ni pun banyak juga lauk-lauk dia. Tapi macam susah pula nak makan dekat luar kan. Ada pilaf. Macam nasi campur lah lebih kurang Sedap gila bau dia. Sedap. Okey bang. Alright. Jumpa lagi. Thank you. Okey. Apa Raja? Okey. Söyle. Siz niye laf kendisi sana istedi. Şimdi yemeği gördü işte. Sen püreli gönderirse tavuk püreli gönderir. O sarayı nereden biliyor patronu? Ya görüntü aradı. Görüntü aradı, ben de öyle göstermek zorunda kaldım. Dedin o et. Ama 4 tane ondan istedi, ben 4 tane ondan indiremem. Sedap-sedap makanan dekat lokasi ni. Ini aku dah beli nasi ayam sama macam yang aku dengan wife makan dekat Nizam semalam. Okey. Itu je yang kita orang boleh masuk tekak sekarang ni. Okey geng, satu lagi ni aku beli ni kumru. Dia actually ada roti, cheese, sausage dengan pickles kat bahagian dalam tu, dan juga ada cheese aku dah sebut Okey, jom kita pergi berbuka. Okey geng, ramai yang dah ambil pot masing-masing untuk buka puasa dekat depan Masjid Hagia Sophia ni. Aku rasa aku dengan wife kita orang duduk macam bench macam ni sebab senang kot, sebab kita orang tak ada bawa kain ataupun kapet untuk alas tu. So rasanya duduk kat atas bench ni lagi okey lah. Senang kita orang nak letak makanan apa semua. Sekarang baru pukul 6.30. Ada lagi almost 15 minutes macam tu lah untuk buka puasa. Okey, dekat belakang aku ni ada macam TV show kot, siaran langsung lah. Diorang shoot kan dekat belakang ni, tapi diorang buat dalam keadaan dalam kawasan tertutup. So adalah shoot sikit orang environment dekat tepi ni kan. Semua orang excited lah masuk TV.
Kita buka puasa dulu. Lepas ni kita sambung. Sekarang cuaca tengah sejuk gila, angin kuat. So aku dengan wife kita orang ingat nak pergi cari kedai kopi kot, nak minum something yang panas sikit untuk panaskan badan. Okay geng, lepas dah buka puasa tadi, aku dengan wife kita orang ingat nak minum teh, nak minum chai dekat Hafiz Mustafa ni dan makan dessert yang kita orang suka tu. Dia punya tres leches dan juga dia punya baklava coklat. Jom. Sedap gila. Deep. Besar gila chai ni. Satu ni RM12 siap. Dulu tak silapnya tak sampai RM5. Padu babe.